Sekarang ini macam mana? Saya nak tanya kamu secara ikhlas, Rafizi. Kamu cerita macam mana dia orang ini dapat dana-dana ini daripada siapa? Toke-toke mana ni? Adakah kamu orang ini masih parti derita? Anwar Ibrahim, Perdana Menteri, adakah parti kamu masih parti derita? Ataupun sebenarnya parti kamu ini dikala kos semua naik, dikala hutang negara sekarang ni meningkat-ningkat, dan dikala semua subsidi dipotong, parti kamu bermewah-mewah. Mana kamu dapat duit ini? Parti derita dah jadi parti apa ini? Dan duit daripada toke-toke mana yang kamu dapat ini? So sebab itu juga Nurul Izzah, kamu kata nak persoal pasal pelantikan Nazam Baki Ketua Pesuruhjaya SPRM lah, apa ini adalah jawatan kritikal dalam kerajaan. Kamu dah jadi timbalan Presiden PKR, kamu kata itu hari nak bawa kes isu ini. Ini perkara pertama yang kamu kena buat. Sebab reform yang pertama adalah di negara ini benda-benda lain itu yang kamu kencing dulu semua itu, minyak turun lah, apalah, PTPTN lah, kita tahulah itu kamu kencing merata aja itu. Tapi kalau kamu betul-betul nak buat, dan saya rasa benda ini pun kamu kencing merata juga, ialah untuk melawan rasuah, kronisme, nepotisme, kamu tak boleh lawan lah. Itu kamu dah terlekat dengan benda itu, kamu tak boleh nak bawa lagi isu itu.